Omar, Ah. kalau ikutkan skil 1 hingga 10, Omar bagi skil ke berapa kepada Akmal? Soalan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Fuad Podcast. Jangan berlapik. Omar, Ya, bang. Perhimpunan Agung sudah pun berlalu hampir 1 minggu. Ya, tetapi orang masih membicarakan tentang PAU ini. Jadi Abah nak bertanya, iaitu apakah Akmal ni, Ketua Pemuda UMNO ni dianggap gagal kerana resolusi yang dibincangkan dan diputuskan dalam Konvensyen Pemuda beberapa hari sebelum Perhimpunan Agung, iaitu pull the plug, keluar daripada kerajaan madani ini tidak diterima. Biro Politik kata kita kekal dalam kerajaan perpaduan, bahkan dalam Perhimpunan Agung pun perkara itu tidak dibahaskan, dan Zahid menjelaskan kenapa kita mesti kekal dalam kerajaan madani. Apakah pandangan Umar, betulkah Akmal dianggap gagal? Yang pertama, bah, kalau melihat Akmal ni tidak gagal. Bagi Omar tidak gagal kerana dia sudah pun sampaikan mesej yang rakyat yang datang daripada akar umbi. Okey. Dan perkara yang dia buat itu berani. Itu yang penting. Mesej campur berani sampaikan kepada kepimpinan atas apa yang akar umbi mahukan. Jadi hasil daripada konvensyen tersebut, hasil daripada keputusan mesyuarat Biro Politik, mereka tidak luluskan usul yang dibawa oleh Akmal Saleh, dan Akmal Saleh dia patuh. Maksudnya dia berani membawa apa yang Suara akar umbi mahukan, yes. Tetapi bila keputusan dibuat, dia patuh. Yes. Ini seolah-olah masuk Omar ialah yang menang sebenarnya ialah Akmal lah, kan? Betul. Akmal Saleh sebab dia tidak membuat satu keputusan yang orang kata tidak masuk akal. Ya. Dia patuh, dia berdisiplin. Dia mengikut arahan yang datangnya daripada keputusan Biro Politik. Jadi Omar rasa dia tidak gagal sebab dia dah sampaikan mesej. Ya. So, bagaimana pula tindakan dia meletakkan jawatan sebagai Esko? Adakah itu satu tindakan yang betul? Esko Kerajaan Negeri Melaka. Bagi Omar betul. Sebab kenapa? Jawatan itu adalah jawatan yang dilantik. Kalau Ketua Pemuda adalah jawatan yang dipilih. Dan bagi Omar, untuk jawatan yang dipilih ini lagi penting. Dan jawatan yang dipilih ini, maksudnya dia seorang yang bertanggungjawab lah. Betul. Kepada mandat yang diberikan kepadanya. Ya, dia tidak mementingkan jawatan, senang cerita. Dia tidak mementingkan gaji dan sebagainya. Jadi Ketua Pemuda pun bukannya bergaji. Dia mementingkan dia kekal, dia mementingkan atau berani untuk kekal dalam jawatan Ketua Pemuda ini untuk menunjukkan dia mahu memperjuangkan ataupun meneruskan memperjuangkan untuk isu-isu yang lain. Betul, isu-isu yang lain. Jadi bagi Omar, bila dia tak ada jawatan Esko Melaka ni, maka dia ada full time. Dia boleh buat full time kerja pemuda untuk memberitahu, ataupun Omar tahu dia punya perancangan selepas ini, di mana kalau dia full time menjadi Ketua Pemuda, maka dia akan turun ke semua bahagian untuk membawa satu naratif yang baru. Maksudnya dia lebih berani, dia lebih orang kata lagi tidak terikat dengan apa-apa untuk membawa isu-isu rakyat. Betul. Kan? Dan malah keputusan ataupun tindakan Akmal Saleh berhenti menjadi Esko Melaka ini juga disokong oleh Timbalan Presiden ataupun pimpinan UMNO tersebut, UMNO sendiri. Jadi Omar rasa apa yang dibuat ini adalah satu perkara yang betul. Maksudnya, Masuk Omar, adakah ini juga bukti bahawa Akmal adalah orang yang sanggup menanggung risiko sampai meletak jawatan Esko, tetapi masih bertanggungjawab
kekal sebagai ketua pemuda untuk membawa isu-isu rakyat melalui jawatan ketua pemuda. Betul. Begitu. Yes, sebab jawatan ketua pemuda inilah yang dia menggunakan sebagai satu platform untuk dia melawan orang-orang yang telah cross the garisan merah. Terutama DAP lah. Terutamanya DAP. Jadi Omar rasa dekat position itulah, di platform itulah yang betulnya untuk kita cuba perbetulkan balik apa yang parti lain telah melanggar the line. Ya, kalau kita tengok di Perhimpunan Agong tersebut, ya, bahkan Presiden pun memuji tindakan Akmal. Betul. Kan? Begitu juga timbalan Presiden. Dia kata tindakan Akmal itu adalah betul dan dia kata Akmal teruskan. Jadi maksudnya tak adalah negatif, ya, Yes. tindakan Akmal itu. Cuma keputusan konsensus ialah kekal dalam kerajaan Madani ini kerana memikirkan perkara-perkara yang lain, terutamanya kalau kita duduk dalam kerajaan ini, maka lebih mudah kita nak berlawan dengan DAP dan sebagainya. Ada juga orang cakap Akmal ni telah mengalah. Sebagai Omar dia tak give up. Bagi Omar, bila dia berhenti daripada EXCO tu, dia lagi kuat. Dia lagi akan merapatkan lagi staff-staff kepimpinan ataupun bahagian-bahagian ni untuk bantu dia sekali melawan. Omar, kalau ikutkan skala 1 hingga 10, Omar bagi skala keberapa kepada Akmal? Soalan menarik. Omar bagi 8. 8? Omar bagi 8. Itu tinggi tu. Tinggi? Okey. Itu tinggi tu. Okey. Ada reason kenapa Omar bagi 8. Yang pertama, bila Akmal dia telah keluarkan suara yang datang daripada akar umbi dan buat convention, dan juga dia bawa kepada Biro Politik, dan Biro Politik keluarkan keputusan kekal dalam kerajaan Madani ataupun perpaduan, Akmal patuh. Akmal patuh kepada keputusan tersebut. Yang kedua, Akmal berdisiplin. Menarik tu. Akmal berdisiplin. Yang ketiga, Akmal seorang yang berani. Bukan berani hanya mengeluarkan suara, bukan berani hanya menyampaikan suara, tapi malah dia berani mengambil tanggungjawab. Dia berani meletak jawatan EXCO kekal sebagai ketua pemuda untuk memperbetulkan segala naratif-naratif yang datangnya daripada parti luar itu, ataupun parti-parti yang telah cuba mencabar kita punya perlembagaan ataupun hak istimewa orang Melayu. Ya. Abang baca satu komen netizen dalam Facebook Abang, ya, terhadap Akmal. Dia kata sebenarnya apa yang Akmal buat ini menunjukkan dia seorang yang rasional, sebab dia buat tu dalam bentuk convention, bukan demonstrasi jalanan, merusuh, ya, terbalikkan kereta, buat TikTok yang bukan-bukan, mengata orang bodoh dan sebagainya, angkat plakat dan sebagainya. Yes. Tapi dia buat dalam bentuk convention, maksudnya dalam bentuk keilmuan, dan itu resolusinya. So abang rasa menarik, dan abang terkejut sebenarnya Omar bagi 8. Ya. Okey. Setakat itu podcast kita kali ini, dan teruskan bersama kami. Jangan lupa untuk like and subscribe. Jangan berlapik. Terima kasih.